Komentar Bella pasal kes hari ni bebas. Perasaan Bella macam mana? I'm happy for him, Alhamdulillah. So adakah penantian selama 5 tahun tu berbaloi? I think for him ni lah sebab Bella tengok keluarga dia kan, yang penting ahli keluarga lah. So I think Bella sangat-sangat bersyukur and happy untuk Sadiq dan juga seluruh keluarga dia. Bila air mata tadi tu, air mata kegembiraan ke macam mana? Ya, of course. Bella rasa semua orang gembira and sebab rata-rata orang mendoakan, orang Malaysia semua mendoakan yang terbaik dan semoga YB dilepaskan. Dan Alhamdulillah, usaha hari ni buat semua orang gembira lah. So tadi tu memang. So malam tadi mungkin dia ada share perasaan dia, mungkin debaran dia untuk menanti putusan pada malam ni? Saya tak banyak kongsikan lah. Saya hormat apa saja yang dia dah kongsikan dengan saya. Cuma macam Bella cakap tadi lah, Bella happy. Bella, apa yang saya katakan tadi? Sempat sekejap kali jumpa awak, sekejap kali jumpa Saya macam mana? Tak dikenalkan je dengan ada beberapa individu tadi. Apa wanita hebat? Wanita luar biasa. Wanita luar biasa. Hari tu kan saya cakap. Tak, tadi pun dia cakap. Oh ya ke? Alhamdulillah. Bella, apa kata pertama Bella selepas keputusan kata lepas bebas? Apa pertama Bella, Kataan pertama yang keluar pada mulut Bella atau hati Bella ke? Of course, syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Bella ada ucap tahniah. Bella syukur tanya dekat YB dan juga keluarga dia lah. Bella melihat Sadiq berjuang kan selama ni kan. So macam mana you tengok, ada tak dia share banyak benda berkaitan ni? Apa yang Bella dapat memang dia seorang yang sangat-sangat jujur, ikhlas dan berani. Dan dia membuat semua benda dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Jadi tak mungkin masuk ini balasan atas apa kebaikan yang dia telah buat lah. So mungkin bila dah bebas ni mungkin perancangan korang seterusnya apa? Ada yang kata mungkin nak bertunang ke apa ke nak Zoom baru saja dibuat, jadi better kita fokus untuk hari ni. Selebihnya Bella tak boleh nak kongsikan. Macam Bella pernah cakap sebelum ni, Bella cakap lagi sekali, Bella perempuan tak manis nak kongsikan apa-apa perancangan masa hadapan. Jadi minta doa yang terbaik lah. Thank you so much. Thank you.